Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Nama cikgu ya? Teacher Diana. Saya nak tanya cikgu satu soalan. Okey. Apakah benda paling misteri yang selalu hilang kat sekolah? Selalu hilang. Ya, paling selalu hilang. Apa cikgu rasa ni pemadam papan putih. Kenapa pula? Sebab bila cikgu nak guna je tak ada. Nak guna je tak ada. Biasanya kat kelas mana cikgu paling selalu berlaku tu? Tak kisahlah kelas mana-mana pun. Nasib lah kelas mana-mana kan. Tiba-tiba je nak padam tak ada. Nak kena pinjam kelas lain. Terima kasih cikgu. Itu je soalan saya hari ini. Okey, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya cikgu satu soalan. Ya, silakan. Sebelum tu boleh tak cikgu perkenalkan nama cikgu dahulu? Saya Iskandar bin Isro. Berumur telah hampir 60 tahun. Wah cikgu. Saya nak tanya. Ya. Kalau cikgu ada kuasa ajaib dekat sekolah, kuasa apa tu cikgu? Cikgu dah mengajar selama lebih 30 tahun. Jadi kalau ada kuasa ajaib yang cikgu ada, cikgu perlukan satu remote saja. Remote tu untuk apa cikgu? Remote tu ialah untuk mengawal murid. Bila murid bising, waktu cikgu bagi penerangan, cikgu remote semua diam dengar cakap cikgu. Bila cikgu kata untuk menjawab soalan ke dan sebagainya, cikgu remote, diorang boleh jawab. Kalau tidak, mereka tidak akan beri perhatian. Itu yang cikgu nak. Biasanya cikgu akan gunakan remote tu dekat mana je cikgu? Cikgu akan guna remote tu dalam kelas lah. Dalam kelas ke di mana-mana. Cikgu bawa sendiri remote tu dalam poket. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Baik, sama. Itu sahaja soalan saya untuk hari ini. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Cikgu boleh perkenalkan nama cikgu? Baik, Waalaikumsalam. Nama cikgu Ku Hafiza binti Ku Halim. Cikgu mengajar subjek Bahasa Melayu. Cikgu, hari ini saya nak tanya cikgu satu soalan. Boleh tak? Boleh? Boleh tak cikgu tunjukkan satu barang dalam beg cikgu yang menunjukkan cikgu ialah seorang cikgu? Oh, nak tahu? Tak tahu saya cikgu. Mana ni. Wah, kenapa pula kamera cikgu? Kamera ni buat cikgu nak tahu. Hari-hari setiap masa jangan tak tahu. Biasanya cikgu guna untuk subjek apa cikgu? Semua subjek guna, jangan tak tahu, jangan awak tak tahu. Memang semua cikgu guna kamera ni. Jadi kalau pegang kamera memang cikgu lah. Wah cikgu, terima kasih cikgu. Itu sahaja soalan saya untuk hari ini. Okey, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Boleh Ustaz perkenalkan diri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau perkenalkan diri saya, nama saya Ahmad Musa bin Cik Daud. Lagi nak tanya apa lagi? Saya lahir di Besut, Terengganu, lahir pada tahun 1980. Okey Ustaz, saya tanya satu soalan je kat Ustaz. Apa hobi Ustaz? Hobi tu Ustaz selalu buat? Hobi saya ni dia mengikut tahun. Kalau masa kecil-kecil saya suka main bola. Wow. Kalau dah dewasa tu saya sekarang ni dah berusia ni saya suka orang kata berjamaah lah, melepak di kedai, berbincang soal-soal masyarakat dan negara sekarang lah dengan kawan-kawan. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.